Kita nak pergi mana hari ni? Pokemon event. Boringnya. Kita nak pergi cari kad. Kita nak pergi cari kad. Let's go. Jual dua budak ni. Yash, good morning. Kita kat mana? Biskut je. Kita kat mana? Mall. Epcot Mall. Epcot Mall. Morning. Muka berbangun tidur. Mbak. Mana mbak? Ini akan nak tokan. Ni lapar. Pagi-pagi makan. Kena pukul 10, Mat. Aduh, ya, aku rasa macam kat utara ke kat Kelantan ni pagi-pagi dengan nasi. Ini wing. Ini apa? Tak apa, kejap lagi kita pergi hunting. Kita tengok. Dia belum buka lagi. Uncle? Uncle? Ui, RM10 je Ainul. Ni bukan one piece.
Kagum. Tapi ni banyak Hot Wheels lah dah ni. Tapi kalau kad yang tu mahal lah. Kat yang mana? Yang dalam dorang punya album. Ya, murah je. Oh ya? Bukan cakap ini. Satu kad 5, 10, 15. Tapi tak dapat hit lah. Yang hit dapat lah. Ni bukan yang baru dapat tu? Tak. Boleh. If you're not really particular about first print, then Ni geng. PSA 10 1200. Charizard Samad. Yang mana tu? Dia bukan set. 8.4 ni. Belum set ni. Ha. Tak dengar. Sini dah pedang. Ha? Kanan ada pusing balik. Ha. Ganas tu. Soalannya, katalah kita beli kan. Berapa lama kita nak tahu dia nak naik? Tu luck lah kan. tapi sekarang ni kan, yang trend orang dah start in video kat Malaysia main Pokemon. Jadi boleh ya, dia tak boleh. Maknanya kalau kau contohlah dia tak lambat lagi lah, tapi kau tak adalah nak score macam awal-awal dulu kan. Ni RM30. Dia nak ikut trend lah. Yang ada modal sedap lah, kumpul simpan. Besok dah sendu, masa tu baru jual. Kan? Betul. I'm sure you just walk around Sambil but you will buy the dia pun punya. Ni belah sini tak ada. Ni penuh ni kira apa? Ha? Ni penuh-penuh ni bukan kira hit. Habis lah. One Piece. Oh ni apa pack dia? Yang ni untuk anti kumpau bang. Oh. Anti kumpau Permulaannya saya letak 200 pack. 32 pack ada nombor. Jadi maksudnya kalau keluar nombor dapat chase card dia. Kalau tak ada nombor, dalamnya maksudnya at least ada 4 SR, 1 AA. Satu kad alternate art lah. Tapi One Piece saja lah. One Piece nanti One Piece Pokemon je. Tu ada anti kumpau tak? Pokemon belum lagi. Belum mampu.
Kau ni perlu banyak guna kad ni. Dalam ni pun ada 5 kad. 4XR, 1 AA. Tu dia harga kalau kita resell dapat. Tengoklah, ada yang saya letak AA mahal, ada letak AA murah. Cuma yang ni pun chase card yang ni pula dalam 1,000. Oh ya. Ni nak 300. Antik kumpau. Kadang orang beli pack yang macam kadang buka Tak tahu lagi. kad common biasa je. Tapi dia banyak ni dalam ni dah ada kad hit lah. Ni nak check harga dia kat mana? Kalau macam kita Malaysia biasa duduk UK lah. Ataupun ada app dia. App apa? Copy Dex TCG. Kalau saya lah. Copy Dex TCG. Kalau macam kad ni kan. Kalau yen 1480. Oh. Convert lah. Tapi ni kita jual kat mana? Katalah kita nak jual. Kena cari dia punya player lah. Kalau kata tu orang nak jual selalunya dalam Facebook. Facebook ke grup WhatsApp kan. Ataupun vendor-vendor boleh juga. Tapi ni lebih untuk yang kolektor lah. Yang minat lah. Faham. Sebab banyak orang lama main ni je kan. Pokemon kan. Pokemon dia dah lama 30 tahun dah. Nanti baru nak masuk tahun keempat. Untuk kad lah. Kad baru tahun keempat. Lagi 5-6 tahun sedap lah. Nampak gaya begitu lah. Okay bang, terima kasih. Mana duduk? Oh, itu boleh simpan dia. One piece tu. Bukan sebab dia kad anti kumpau, semua hit. Dia dah buka siap lah. RM1 Tak ada yang gelap kat yang kat cikai. tak, dia dah ambil dah. Yang dia nak dia dah. Tak, berlambak dia ambil. Tu yang nak kena belikan dia punya ni buku album. Kat mana dia jual? Wish ada wish. Sebab dia jual Innova tadi. Macam ni Estima
only this guy have it. I think. I'm not quite sure. So basically we have the 10 different vendors that over there. Panas kan? Bagi kat sini. Tak ada ni. Beli kuda kenapa? Jangan ungkit, jangan ungkit. Mana? Sofia Doma. Cuba. Yeah, it's Doma. Godzilla. Oh, kakak ada lelaki tu. Muzan Jackson. Actually Doma. Ni banyak lagi. Ni adik Dragon Ball adik. Ni Sofia ada Tanjiro Tanjiro Shinobu. One Piece. Adachi, Deku, Todoroki, Bakugo, Uraraka, Kurishima. Oi, kita nak beli ni. Mana Mami? Beli ni lah. Aku nak tak lama Ivy. Salah, you never mula. Ha? You never buat alert. Ni champion wall ni. Oh, okay, beli. Ya. Janji kita datang. Belum kata dah berbuih-buih mulut. Jap, masuk stadium kena touch dulu. Ni. Woi. Ni dah Lego. Ni dah F1. Lain macam. Tangan kanan gatal.
risau dah. Kita dah jumpa pack. Kita dah jumpa pack. Kita dah jumpa pack finally. Mana Ainun? Ni Mega. Jom kan? Kau nak beli loose pack lah, bisa loose pack. Ni. Ni yang Mega ni. Heaven Toys. Boleh kan? Tukar loose pack. Semua 10 lah. Tak tengok apa? Aku tengok semua. Ini semua ada. Ya. Wow, siapa yang kena pau tu? Beli apa lagi tu? What is that? Keyboard. Aduh, pembaziran. Jom. At least we tak. Okey, baik. Pokemon card yang tak dapat. Kita nak cari pack ni yang depan. This is like straight out to give you an extra layer in here. No. This is the bundle. No. This is 29. Yeah. Apa? Oi, maksud. Shonen. It's shonen. Mak, dia mudah suka macam ni. So, kau suka mak give me surprise. Yang yang senang buka benda plastik. Kita cari, jom. Kalau nak pergi dekat washing machine. Ya, kakak Aaron tengah cek kat depan. Motif sangat dia ni. Macam ni kan, adik? Adik? Macam ni kan? Kan, nak buka-buka kan? Kat depan. Ini zaman aku tengok Power Rangers. Tommy. Power Rangers hijau. Tu? Power Rangers hijau. First Power Rangers. Mana kau ni pack? Sampai. Ni kan?
Star RM90. Goku 200. Tension Han 400. Macam gini pun mahal dek. Ya. Ni kalau simpan lagi lama lagi mahal lah. Lagi mahal lah. Goku mah. Macam tak real pun. Boleh tukar-tukar rambut lah kot. Rambut flat top tak ada. Goku rambut flat top. Ni ya. Ni dia ada berapa? 2 pack? 2 pack 120. Tapi ni English. Oh. So mahal sikit. Behel. Iron Man set Spidey Super Stories. Okay. Suria Baja Hitam. Ni yang buat apa ni? Adik habis dah patah tu nanti. Nanti terus rosak. Tak apa. Dia memang boleh buka. Tahu. Tapi bila selalu buka, nanti dia senang tanggal. Apa tu kakak? One piece. I got Nami. Ow! So sweet. Got what? Tak, Heck. Tapi dua. Dah beli QR ke? Beli QR. Satu je. Oh, yang ni dia boleh. Sana je. Ya, ambil yang ni sini. Macam tu nak ni. Itu minta dengan ayah. Ni dah. Dah 3. Yes. Kalau nak yang ni semua orang Guys, I got this one sebab rasa berat. Okey, kejap lagi kita buka. got this one. Yang ni QR. I'm gonna get them. 3 pack yang 10. Dah. Dah cepat. Ni. Confirm Dia tak boleh campur. Kita kena dapat bagus tak? Harap-harap. Boy, thank you. Nah, seorang satu stiker. Lagi Ofia. Dah. Ofia! Lady dah bayar kan? Gila. Apa lagi kakak? Upacara. Buka ah. Sabar dulu. Sofia last, dia bongsu. Saya nak buka. Pakai Aina tolong buka. Kami open. You're getting rid of your luck by giving it to someone. Ni 10. Tapi itulah suruh Ainul explain lah, kita orang tak faham. Yang ni tak ada apa. Bukan tak ada apa, chances tu teruk sangat. Dia ada satu tu 500. Dalam satu set. Sabar. Tapi set ni kita bisa dalam Peserta Pokemon datang. saya tak boleh mahal lah. Aha. Mari. Jadi keluarkan 2 terbalik kan? 1, 2. Okey, pusing. Ui. RM10. Tak apa, lagi kita check. Ada value lah. Ada value. Shiny. Okey, simpan. Simpan hit. Dia dapat hit.
Mami dah download. Mami dah download. Itu betul ke guys? 1000. Cepat lah Lia. By the way, Daddy akan dapat card Attack on Titan. Oh. RM8.34. Nice. Okey lah cover. Cover modal mah. At least lebih daripada RM7.50. Simpan. Simpan lah pegang. Masuk balik dalam plastik. Dua terbalik. Oh, semua lagi. Yang lain Lia. Ceroy. Oh, ya. RM1.12. RM1.12. Hai. Okey, Sofia pula. Sofia tadi bukan main. Satu keluar masuk. Sumak suka. Kalau kena kita Minus can't open. Alah, maksu. Pelan. Nanti koyak belakang. Sabar. Yang ni dulu. Ya lah. Yang ni dah tak tunggu dah baca doa makan daripada tadi. Kau tak baca. Ui, terbalik. Okey, 2 tak belakang. 1, 2. Okey ah. I got 2. Ui, macam ada je dik 1. Kan? Ada. Oh, sama. Sini Sofia sama. Sini sama. Sini tak pasti. Weh, kita matching ni. Bismillah. Yang ni tangan kanan jangan tangan cebok. apa dah. Ush, nervous ni. Ada 2 pack. Nak satu. Adakah kena game hari ni? Kita bagi Siapa belikan? ayah punya. Oh, nak buka Kak Mina buka. No, nanti dulu. Okay. Buka sana. Letak tangan. Ya, I can just Aku si Mina buka ni aku risau sikit ni. kan. Satu je yang tu. Oh. Menggeletar. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kad belakang. Dua kat belakang. Kalah medic seat tu. Sial lah. I think I saw something shiny. Oh, never mind. Satu. Yang kan ada last card. Dapat match ni je. Pokeball le. Mana? Mami, I Kau tak masuk bola. Tak ada. Dia Bukan dia. Tak ada. Betul, kena scam. Yang pertama kena scam. Nak buka. Nampak tak? Ada tanda-tanda terbang-terbang duit. Okay. Jangan bagi dia buka lah. Jangan bagi dia buka. Bagilah Lia buka. Dia buka. Alia buka. sama je. Dia satu dah gagal. Tepi sikit. Jauh sikit. Mana nak beli? Oh, ni dah buka dah. Ini kalau tak elok salahkan Lia. Excuse me. RM29 kalau nak beli satu kotak RM310. Kita beli satu kotak, kita share. Ya, betul. Kalau dapat siapa dapat? Tak, bukan. Ambil choose Tak, bukan. Ambil pack sendiri lah. Siapa dapat lah. Ui, tak ada lah. tak ada. Ni aku. Tak dapat. Kena Kena scam. Kena scam. Kalau Sofia buat, jadi kalau Sofia buat lepas tu pun dapat. Dan sorang-sorang dia lah kena buka. Mana? Yang ni daripada jual loose. Dia jual Lak lah. kedai. Mana ni? Ayo. Tapi kalau dah habis kita tak buka Emma. Ini kena beli. Dah. Ready pula. Jadi aku pun nak buka tu juga. Oh, ni pack sama macam lagi. Buka. Let's open
buka cepat. Oh, siapa? Dia. Oh, Lia buka. Ui, God pack. Tak. Kalau kau pack memang Oh my god. Oh, tak ada. Tak ada. That's a cute one. Tak baca bismillah. Oi, Sofia. Sofia bonus. Ni kad tadi. Oh, nervous. Bukan, dia full. Macam kalau How you should open it? Tarik je lah. anda didik hati. Tolong buka ya? Bukan betul. I can't open. Tolong. Jangan tengok ya, jangan tengok. mana kau dapat satu cabang kayu 40,000 je kan? Oh, satu-satu jatuh. Jamila kami kuat 4,000. Kakak cakap macam tu, kakak yang dapat satu. Kakak cakap macam tu, tak dapat macam. Oh, jadi satu, Mina satu. Kita tengok ah. Maknanya korang kalau ni tak ada buka-buka baru. I think that's a possibility. Kakak bawah. Oh my god, you're tearing it. Betul lah, dia ni memang ganas. Tak, kita biar dulu Mina Dua. buka. Kalau tak kena, kau yang beli lagi satu. Tak ada. Kena game. Oh, Mina. Okay, Sofia. terus Macam doa makan, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni balik ke sana? Kalau kena, kita jalan ke motel. Kalau kena kita pergi puncak alam. Jumpa adik. Sup dorai. Dia pergi yang Haji Abu belakang. Orang kata dorai jalan dorai sampai dia kemunting. Flip. Tak ada. Mak dia saya duduk dia. Tak ada. Kena game. Kena game. Tapi yang shiny. Yang ni yang dinanti-nantikan. Tak ada. Yang Ham tak ada. Ham dapat lama. Tu kena sana dah banyak lah. Sana pergi. Semalam dah luck dah menang. Ui. Cerita semalam jangan bawa kat sini. Ui, nampak macam shining je, Dik. Wait. Kat belakang ada. Nampak. Oh, dekat sikit. Yang boleh Ada kat belakang tu. Tak ada. Yang tu ada. Ambil itu bukan. Ni lah, bukan full. Ni bukan full ke? Ada. Berapa? Ui, dapat dua ni. Mami cuba yang ni. Ui. Kita tengok yang ni kita punya ni lah. Ni toke kedai. Toke kedai. Buy bag kat dia lah. Buy bag kat dia. Ni. Okey, bagus. Kita nervous. Ni kita buka jauh sikit lah. Kita buka jauh sikit. Yang ni Buka jauh sikit. Sini dah macam jauh RM37. I don't dapat. Dekat KLCC. Air lah. Yummy. Satu, dua. Betul Yummy tak ada, kita beli yang tu. Kalau Yummy pun tak ada. Nervous. Ting. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oi. Yang belakang. Tak ada. Kena game. Cuba. Mami. Nah. Kena game. Cepat, diorang dua beli. Kalau tak kena tak nak bayar Tak macam tu dia buka. Sabar. Jangan jatuh je kamera aku ni. Ui, nampak. Oh, ni gaya orang biasa main. Bapak scam. Nanti kan.
Tak, kalau dah tadi banyak macam gini, baik beli satu box je. Ambil 2 kat dekat bawah. Atas sikit dik, atas sikit dik. Atas sikit dik. Ui. Ui. Twist, twist. Ke depan, ke depan. Oh, main Pokemon ke depan. Kita ke tepi main poker. Oh, actually ada shine. Boleh ada ni juga. Boleh nak yang ni boleh. Oh, yang belakang tu full dik. Yang belakang tu full dik. Tengok mak sibuk. Sibuk. Wow. Kalau dia buat, tolong jualkan boleh ke? Nak bunga? Nak bunga saya beli. Apa? Betul lah pasal. Ada tadi. Ainul, sini tak ada jual board game. Macam tak nampak. Dia dah posting lah. Tak, cari kedai ni, board game. Ada ke kat sini? Bonsai. Ni susah jaga lah. Susah jaga tak? Bonsai senang. Ha? Kira bayar roti badang, tapi mau trim lah. Mau terima? Pernah bayar pergi bonsai. Ha? Nak pergi bonsai rumah. Ingat mau cari tengok-tengok. Tapi dia kena matahari tak? Ke dalam? Kena luar lah. Tak, dia duduk depan tapi menghadap Yuan. Itulah dia hari ni. Cari ni. Mana-mana kat tadi? Dia benar. Dapat 2 buku free tadi. Wow. Aku tengah ni. Aku bukanlah kolektor. Sajalah layan dua. Cari Pokemon lah. Dah raya kan, nak pakai duit raya dia lah. So, kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.